Bintang warisan Harimau Malaya, Facundo Garces, mengikuti jejak langkah Rodrigo Holgado untuk mengadakan perbincangan susulan hukuman daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, membabitkan kedua-dua pemain itu. Difahamkan, kedua-dua tonggak skuad kebangsaan itu sedang berada di Malaysia untuk menyelesaikan isu hangat yang melanda situasi bola sepak tanah air ketika ini. Perkara itu dilaporkan oleh media Sepanyol seperti yang tular di X media Sepanyol iaitu El Correo melaporkan bahawa Garces terbang ke tanah air bagi membuktikan asal-usul datuknya yang difahamkan berdarah Malaysia. Untuk makluman, Holgado bersama Garces telah diketepikan oleh kelab masing-masing, sementara menunggu perkembangan selanjutnya oleh Badan Induk Dunia termasuk Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Garces yang bermain untuk Deportivo Alaves dalam La Liga, sementara Holgado beraksi untuk America de Cali telah digantung selama 12 bulan ekoran isu dokumentasi. Baru-baru ini, ketika ini, FAM sedang menunggu dokumen penuh keputusan penghakiman. Sebelum mengemukakan rayuan, jangan lupa subscribe, share dan like, serta aktifkan notifikasi untuk mendapat berita terkini dari kami.